Hai semua, kembali lagi dalam channel Unboxing Gamers. Okay, hari ini kita akan buat Baby Battles. Okay, hari ini kita akan Baby Battles antara Victory Valkyrie dan juga Xeno Excalibur. Okay, seperti kita tahu sebenarnya Victory dan Xeno Excalibur, Valk dan juga Zaka adalah kawan baik dan mereka sangat suka berlawan sama-sama. Okay, jom kita buatkan Baby Battles. Let's go. Spin finish. Oh, first finish. Okay, ni kita kena buat slow mo nanti. Spin finish, Xeno Excalibur kalah. Okay, let's battle. Bunuh diri. I'll go finish. Dah habiskan stamina, ya, spin finish. Okay, driver Valkyrie dan juga Excalibur lebih kurang sebenarnya dia punya pergerakan, tapi dalam kalau kita bezakan dari segi stamina dan juga kekuatan serangan, lebih kepada Valkyrie lah. Sebab impact driver ni dia kurang sikit. So untuk perlawanan saya rasa memang tak sesuai sebenarnya. Dalam anime saja nampak macam nampak kuat, tapi sebenarnya dalam reality tak. Okey, jom kita teruskan battle seterusnya. Spin finish. First finish. Oh, speed finish. Over finish. Next battle. Spin finish, over finish. Valkyrie bunuh diri maknya. Valkyrie bunuh diri lagi. Memang tak kawal driver Valkyrie ni, tapi dia sangat kuat sebenarnya. So kita kena launch dengan angle yang baik, yang sesuai. Lagi sama macam anime sebenarnya. Kalau kita tengok Valkyrie dilanggar dinding and then dia terus serang kepada pihak lawan, tapi
base stadium yang dalam reality ni dia ada lubang-lubang, so tak selamat sebenarnya. Okay, next battle. Spin finish. Over finish. Next battle. Over finish. Suka silap spin over. Spin finish. Okay, last battle. Kita tengok. Saya cuba untuk launch selaju yang boleh untuk Valkyrie. Tengok macam mana gila dia. Okay. Spin finish. Yeah. Okey, itu saja perlawanan antara Victory Valkyrie dan juga Xeno Excalibur. Terima kasih kerana menonton dan stay tune untuk video seterusnya. Terima kasih. Bye.